angka RM1.99 yang kita nampak di pam itu bukan bermaksud dunia tenang-tenang sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat rakyat Malaysia sekalian. Hari ini saya ingin berbicara dan berkongsi tentang satu perkara yang sangat dekat dan kritikal dengan hidup harian kita semua. Kita pergi pam minyak, kita tengok harga RON 95 masih RM1.99 seliter kerana program Budi 95. Kita tarik nafas lega, kita rasa keadaan masih terkawal, kita rasa Malaysia masih selamat, Alhamdulillah. Tetapi saya ingin mengajak kita semua berfikir lebih jauh sedikit. Pada 11 Mac 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu sidang akhbar khas dan menyebut bahawa bekalan produk petroleum negara cukup sekurang-kurangnya hingga Mei 2026. Pada masa yang sama, beliau menegaskan kerajaan masih ingin mengekalkan harga RON 95 pada RM1.99 walaupun pasaran minyak dunia sedang bergolak. Saya ulang, cukup hingga bulan Mei 2026. Bila seorang Perdana Menteri buat sidang akhbar khas dan sebut satu tempoh yang begitu spesifik, ini hakikatnya bukan ayat biasa. Itu isyarat bahawa kerajaan sedang membaca data yang besar yang mungkin rakyat belum lihat secara sepenuhnya. Dan bila tempohnya sampai, iaitu yang disebutkan Mei, bermakna ada satu tekanan yang sedang berlaku. Dan tekanan itu bukan kecil, dan selepas itu keadaan boleh berubah bergantung kepada perang dan harga minyak dunia. Sekarang kita tengok pula, apakah puncanya? Dunia sedang berhadapan dengan ketegangan besar di Timur Tengah. Konflik Iran dengan Israel dan Amerika Syarikat telah menolak harga minyak global ke paras yang lebih tinggi. Dan pasaran yang menjadi sangat sensitif dengan sebarang gangguan di Selat Hormuz, laluan yang membawa kira-kira 1/5 perdagangan minyak dunia. Bila laluan ini terganggu, pasaran menjadi panik. Bila pasaran menjadi panik, harga minyak mula naik. Harga minyak yang normal biasanya sekitar antara $60 hingga $70 setung. Tetapi sekarang ia melonjak dengan lebih tinggi dan sebab itu kerajaan menanggung subsidi yang lebih jauh besar berbanding daripada kebiasaan. Kementerian Keuangan dan laporan media perniagaan melaporkan bahawa subsidi petrol dan diesel yang sebelum ini sekitar 700 juta ringgit Malaysia sebulan telah melonjak kepada sekitar 3.2 bilion sebulan. Saya ulang, 3.2 bilion ringgit sebulan. Daripada jumlah ini, sekitar 2 bilion ringgit digunakan untuk mengekalkan harga RON 95 pada RM1.99 seliter, manakala subsidi diesel juga turut meningkat. Maknanya apa, sahabat-sahabat? Maknanya, angka RM1.99 yang kita nampak di pam itu bukan bermaksud dunia tenang-tenang sahaja. Bukan bermaksud harga sebenar minyak dunia itu rendah. Bukan bermaksud kita kebal daripada krisis global. Sebenarnya angka RM1.99 itu untuk RON 95 seliter menunjukkan bahawa kerajaan sedang menyerap hentakan global supaya rakyat tidak terus merasa kesakitan yang sebenar daripada apa masalah yang sedang berlaku. Cuba bayangkan kalau subsidi itu ditiadakan, dibatalkan, diambil, dihentikan. Kereta yang biasa kita isi dengan kos yang sederhana akan menjadi jauh lebih mahal. Motor yang biasa penuh dengan beberapa ringgit akan naik dengan ketara. Dan bila minyak naik, yang naik bukannya minyak sahaja. Harga barang akan naik. Ini yang akan menyebabkan ataupun yang selalu diambil ringan oleh kebanyakan daripada kita. Bila minyak naik, lori penghantaran bayar lebih. Gudang simpanan minta pembayaran lebih. Kos logistik naik, kos operasi juga naik. Akhirnya, siapa yang akan tanggung lebihan dan kenaikan harga barang ini? Rakyat biasa yang majoriti. Beli barang dapur lebih mahal, naik kereta lebih mahal, pesan barang online pun akan lebih mahal. Dan satu perkara yang kita semua tahu tetapi selalu susah nak sebut dengan jujur adalah bila harga barang sudah naik, jarang-jarang nak turun kembali walaupun kos
dah menjadi lebih rendah dan keadaan menjadi lebih reda. Dan itulah realiti ekonomi. Kita juga perlu ingat Malaysia bukan negara yang sepenuhnya mandiri daripada sudut makanan. Kita masih mengimport pelbagai keperluan makanan dan bahan mentah daripada luar. Bila kos perkapalan dan logistik dunia naik akibat harga bahan api dan ketegangan geopolitik, tekanan itu akan sampai ke pasaran tempatan juga di depan rumah kita. Ini sebabnya gangguan bekalan minyak dunia bukan isu jauh. Ia boleh terus masuk dan masuk ke dalam dapur kita rakyat Malaysia. Jadi saya nak berikan kepada kita semua satu peringatan yang jelas kepada rakyat Malaysia supaya kita tidak terbuai dengan harga RM1.99 itu. Kalau perang Iran dengan Israel Amerika Syarikat ini berpanjangan, harga minyak dunia terus kekal tinggi, bukan lagi sekitar antara 60 ke 70 US dollar tetapi melebihi 100 US dollar setung untuk satu jangka masa yang lama, Malaysia tidak akan mampu mengekalkan subsidi pada skala yang sama RM1.99 itu selama-lamanya. Saya ulangi dan kongsikan pada semua. Kerajaan Madani tidak boleh bertahan dengan tambahan subsidi ketika ini, melainkan kerana adanya disiplin pengurusan fiskal, penjimatan dan keutamaan untuk melindungi rakyat. Kerana disiplin itulah Kerajaan Madani mampu memberi dan mengekalkan subsidi yang hakikatnya menambah bilion sebulan daripada tambahan kepada harga asal RON95. Itulah sebabnya, walaupun banyak negara lain telah meningkatkan harga bahan api mereka, Malaysia masih mengekalkan RON95 pada RM1.99. Tetapi keadaan seperti ini tidak boleh bertahan lama jika harga minyak kekal tinggi dan konflik terus merebak dan berterusan. Dan bila subsidi tidak lagi mampu ditanggung pada tahap sekarang, kesannya sangat besar. Minyak naik, kos pengangkutan naik, kos makanan naik, kos penghantaran naik dan akhirnya hampir semua sektor akan merasakan tekanan harga yang melambung. Sebab itu jangan tengok RM1.99 hari ini lalu terus kita sangka semuanya baik-baik sahaja. Angka itu bukan tanda dunia sedang stabil. Angka itu tanda kerajaan sedang berkorban besar untuk menahan gelombang yang datang dari luar, bukan disebabkan kita. Dan sebab itu juga bila Perdana Menteri sebut hingga Mei, rakyat jangan ambil ringan. Kerajaan sendiri memaklumkan bahawa mereka sedang memantau rapat keadaan ini bersama Petronas serta syarikat minyak yang sedang berusaha mencari bekalan tambahan bagi menggantikan penggunaan semasa. Ini menunjukkan bahawa kerajaan sedar sesedar-sedarnya risiko itu adalah nyata, bukan khayalan. Jadi apa yang kita patut buat sebagai rakyat Malaysia? Pertama, faham bahawa subsidi yang kita nikmati hari ini sangat-sangat bernilai. Kedua, jangan ambil mudah amaran ekonomi global. Ketiga, bersedia dari sudut perbelanjaan keluarga. Kerana jika krisis perpanjangan, tekanan kos hidup boleh berubah dengan cepat. Kesimpulan yang saya ingin berikan pada perkongsian ini mudah. RM1.99 hari ini bukan jaminan untuk esok. Ia adalah ruang bernafas yang kerajaan sedang pertahankan untuk rakyat Malaysia. Tapi kalau perang berlanjutan dan harga minyak terus-terus meningkat dan meningkat, ruang ini akan semakin sempit dan menipis. Sebab itu kita perlu sama-sama jujur, menilai dan melihat realiti. Dunia sedang bergolak, dan Malaysia masih bertahan. Tetap bertahan itu ada hadnya juga. Terima kasih.